menggunakan tayar Hankook dengan saiz tayar 175/60 rim saiz 15. Ini adalah Pro 2 Beza X. Berbeza dengan Beza Evan. Untuk Beza Evan menggunakan tayar Goodyear. Sangat berbeza. Bahagian high ground clearance adalah 145 mm. Okay, korang boleh tengok dari atas sampai bawah tinggi ke tidak. Untuk kapasiti minyak penuh adalah 36 liter korang. Diberi 2 kunci, hilang 1,500, hilang 2, RM2,000 korang. Sebab tu korang kena simpan elok-elok di rumah, bawa satu untuk naik kereta. Jom kita tengok. Untuk buka kereta, kita touch saja kat sini korang. Buka. Jom kita tengok bahagian dalaman untuk Beza X. Boleh tengok bahagian seat, semua hitam. Dia ada merah-merah kat sini sikit. Lepas tu untuk bahagian yang lain adalah color hitam. Jom kita tengok kat sini. Kita tengok bahagian seat. Bahagian seat boleh adjust depan dan belakang. Boleh naik. Untuk ketinggian yang pendek macam saya boleh naik dekat sini. Ataupun yang tinggi boleh turunkan. Kat sini boleh recline kat belakang dengan ke depan. Kita tengok bahagian apa lagi. Untuk bahagian sini dia ada untuk bahagian cermin, depan, belakang dan untuk lock cermin. Yang ni untuk traction control, untuk cengkan tayar. Contohnya ada banjir, berlaku hujan, dia boleh cekal tayar. Yang ni untuk side mirror, kiri dan kanan. Boleh adjust atas, bawah, kanan dan kiri. Ini adalah push start button. Kita tengok bahagian steering. Steering of course lah ada horn. Ada lambang Pro 2 kat sini melambangkan ini adalah kereta Pro 2. Beza X dia guna analog dan digital meter korang. Bahagian sini kita ada button untuk radio. Search channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni ada Bluetooth. Yang ni boleh letak USB kat sini. Boleh sambungkan. Yang ni volume up, volume down. Yang ni untuk mute lah. Lepas tu untuk ni bahagian heater. Ni unlock kereta, lock kereta. Saya dah lock bunyikan. Yang ni untuk sensor parking. Yang ni untuk kedudukan. Contoh kaki, kepala. Korang boleh adjust kat sini. Yang ni untuk kipas. Boleh adjust 1, 2, 3 dan 4. Yang ni untuk bahagian aircon lah. Nak sejuk boleh pusing dekat sini. Yang ni adalah bahagian gear dan menggunakan manual handbrake. Ada port charging dekat sini korang. Ada port charging. Jangan risau, boleh charge telefon. Untuk bahagian tepi ni ada cup holder. Kat tengah ni ada 2. Dekat kanan Fira ada 2. Kat belakang lagi ada. Korang boleh tengok. Okay. Kita tengok bahagian dalaman Beza X. Untuk bahagian belakang. Korang tengok ni. Tengok betapa luasnya kat depan ni. Kat atas ni. Korang boleh tengok. Kat sini ada lampu korang. Ada lampu. Korang kalau ada anak 2-3 orang sangat sesuai pakai Beza X. Sangat luas korang. Sangat luas. Untuk korang yang ada anak kecil, korang boleh guna lock kat sini. Dia ni untuk child lock korang. Boleh lock kat sini so anak-anak akan selamatlah dari dalam. Okay. Untuk bahagian boot. Bahagian boot kita tengok dekat sini. Wow, korang luasnya. Bahagian boot ini adalah kapasiti dia 508 liter. Sangat luas ya. Sangat luas. Kita tengok ke bawah. Wow, ada lagi. Dia ada untuk tempat letak kasut, tempat letak barang-barang dekat sini. Lepas tu dia ada recompan dekat sini dan tayar spare. Don't worry guys. Kuning, don't worry. Ada satu lagi cara korang untuk buka boot belakang. Korang tekan je kat sini button boot ni, tekan lama-lama dalam 3 saat. Dia terus terbuka. Wow, hebatnya Beza X ni. Korang nak tanya apa-apa berkenaan kereta Beza, boleh terus Roger Fira. Kita ada banyak color korang. Mai Fira tunjuk contoh untuk Beza. Yang kat sana tu Beza Garnet Red. Yang kat sini Granite Grey. Yang ni warna Ocean Blue. Yang ni warna Granite Grey yang Fira review tadi. Yang ni warna apa korang? Warna Ivory White. Satu lagi kat sana tu nampak tak? Yang tu adalah warna glittering silver. Yang ni semua kita akan deliver dekat customer. Ada satu lagi korang. Yang ni. Cuba tunjuk sikit. Yang ni Beza X warna garnet red. Sangat banyak dapat permintaan daripada rakyat Malaysia. Korang nak cek kereta Beza, boleh terus Roger Fira. Sebab Beza X agak fast stock sekarang ni. Boleh Roger Fira. Okay. Peace no war.